Yang gaib ditinggalkan begitu saja. Guru besar sekolah Cina di Batangkali pergi ke Putrajaya selepas pilihan raya menang, dapat 3 juta. Tapi pengundi Cina di Batangkali tidak mengundi Barisan Nasional. Mereka lagi cerdik. Mereka cerdik. Sebagaimana pengundi Cina di Simpang Taiping mengundi saya dalam pilihan raya Bukit Gantang. Mereka dapat 1 juta, mereka tak beri undi kepada Barisan Nasional. Besok pagi Muhyiddin buat statement, orang Cina tidak mengenang duri, dia kata. 1 juta ambil, tapi tak menyokong kami. Padat muka dia. Betul? Orang Batangkali begitu. Saya berada 6 hari di Sibu. Untuk itu Najib saudara-saudara bagi kepada 6 sekolah Cina Sibu sejumlah 18 juta sebelum pilihan raya. Dengan harapan Najib ni, terima kasih. Dengan harapan mereka akan undi Barisan Nasional Robert Lau. Mereka ambil 18 juta, masa pilihan raya mereka tolak Barisan Nasional. Mereka undi Pakatan Rakyat. Apa kata orang Cina Sibu, Datuk Seri dia beritahu saya. Kami belajar daripada Menteri Besar Kelantan. Saya kata kau belajar apa? Menteri Besar Kelantan dia ajar sama kita, setiap kali pilihan raya, kalau UMNO kasih jalan, angkat. UMNO kasih wang, angkat, minta lebih. UMNO kasih kita 18 juta, kita mau minta lebih, kita sudah angkat. Tapi undi jangan kasih UMNO, undi kasih sama PAS Pakatan Rakyat. Itu UMNO Sibu itu adalah Cina Sibu. Kalau Cina Sibu dah cerdik meninggalkan Barisan Nasional kerana saranan daripada Tuan Guru ni habis, bila lagi Cina-Cina di Johor nak tinggalkan UMNO MCA Mahua Barisan Nasional? Tidak. Malu saudara-saudara. Kita tak tuduh. Kenapa UMNO tak tuduh Najib merupakan baruah MCA? Kenapa tak tuduh UMNO Najib ini nak ambil hati MCA? Terang-terang duit rakyat bagi dekat parti politik. Di Perak, Zamri Menteri Besar Mahkamah. Hari ini dia takut jumpa rakyat. Dia takut rakyat mawar dekat dia. Memang dia pergi mana-mana di Perak, rakyat bentang dia. Woi! Orang rakyat panggil dia budak jual mi. Woi! Mana-mana restoran di Perak, pergi restoran Mama, maka sebut begitu sahaja. Ya. Roti 1, baik. Tak apa. Tapi saya nak beritahu je, apabila Zamri ditemu oleh Presiden MCA yang baru. Siapa ada Presiden MCA baru? Tuan Swalek. Tuan Swalek ni ada moral, tak ada moral? Kenapa tak ada moral? Dia adalah dia adalah Presiden MCA. Terlibat dalam skandal wanita. Tapi masih lagi UMNO boleh terima dia sebagai Presiden MCA. Yang terbukti Tuan Solek kata memang itu aku, kata dia. Memang dia duduk atas katil bersama seorang perempuan yang jual bunga itu aku, kata Tuan Solek. UMNO terima dia sebagai ketua MCA. Tapi UMNO tak sedar dia tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim berliwat. Itu baru tuduhan belum dibuktikan. UMNO canang seluruh Malaysia, seluruh dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berliwat. Tuan Solek sudah confirm bersinah betul-betul. Dia mengaku. Di manakah maruah UMNO dalam konteks ini? Untuk itu wanita MCA orang Johor, kerana prinsip dia sebagai wanita MCA, sebaik-baik saja Tuan Solek menang sebagai Presiden MCA, dia tinggal, dia letak jawatan sebagai Kepala Menteri, dia letak jawatan sebagai Ketua Wanita MCA. Kerana tak sanggup dipimpin oleh seorang Presiden yang kaki betina. Itu Tuan Solek. Dia pergi jumpa dengan Zamri minggu lepas. Dia kata Zam-Zam, katanya. Kalau Najib boleh bagi itu sekolah Cina 3 juta. Kalau Najib boleh bagi itu 1000 sekolah Cina, 6 sekolah 18 juta. You apa boleh kasih sama gua? Najib bagi satu bahagian MCA di Perak 50,000 saudara-saudara.
Yang saya duduk dalam bursa 10 bulan setengah sebelum diterajam Najib. Saya tak pernah bayar 10 sen, 5 sen, 1 sen ke mana-mana parti politik. PAS tak dapat, DAP tak dapat, keadilan tak dapat. Tapi ini dia bagi kepada MCA 50,000. Satu bahagian MCA di Perak ada 24 bahagian. Upaya kamu banyak dia rakyat yang dibagi pada MCA. Saya beritahu UMNO di Perak. Kalian dapat apa? Tengok MCA pun sulit. Walaupun presiden dia kaki wanita, kaki betina, tapi masih Zamri bagi 50,000 satu bahagian. Hampa tak dapat apa. Baik minta ke Zamri. Saya suruh MIC minta, Gerakan minta, UMNO minta, PPP minta. Ada yang tu tak boleh. Ada orang Perak UMNO tuduh Zamri ini baru Cina. Ada. Baru MCA ada. Takut. Mereka tuduh saya baru Cina. MCA saya tuduh saya boneka DAP. Dalam parlimen saya tanya alih-alih parlimen UMNO Perak. Saya kata kalau kamu tuduh aku menjual tanah Perak pada Cina, sila senaraikan mana-mana tanah yang aku pernah jual pada Cina. Kalau ada, tak terjauh